Namrud. Namrud. Hmm. Kalau external pula, external milestone, peristiwa di luar kawalan yang akan beri kesan pada jadual. Punca dia hasil daripada pihak ketiga, contoh kelulusan kerajaan, barang sampai dari vendor. Lepas tu kesan tarikh dia, tarikh biasa ditetap oleh atau ditentukan oleh pihak luar, kekangan atau constraint. Lepas tu diwakili oleh ikon kelabu, diamond kelabu. Betul. Ni dia tunjuk perbezaan lah, apa itu external milestone ataupun internal milestone lah. Okay, tak apa. Simpan ni dulu, jangan delete. Sekejap akan sampai bab ni lebih detail. Okay, next punya tadi tanya apa tu? Level kan? For task level. Okay, baik. Cuba pergi dekat gancak tu. Cuba pergi dekat buka tu. Mr. Colon dah LBS, nampak tak? Mula-mula tu 1 kan? Itu level 1. 1.1 level 2. Tu cara dia. 1.1.1 level 3 kan? 1.1.1.1 level 4. Tapi kalau kita pergi untuk interview planner, dia akan tanya tau. You dah sampai level berapa? Kan? Ini level-level dah. Jadi kena sampai 4 level lah, kena 1.4. Minimum. Minimum 4. Minimum. Okay, faham tu pasal level. Masuk level-level tu. Tahu tak? Tapi bagi saya, dalam masa menceburi benda ni kan, sebenarnya kalau kita interview, kita kena minta dia hands on. Boleh tak you hands on, kita nak tengok buat. You boleh tahu tak ciri-ciri bahawa program ni mengalami masalah kelemahan dia, mengalami kerosakan. Kalau saya lah kan, tapi mungkin lah orang tu tak sanggup kan. Sebab kalau saya duk guna benda ni sampai tahap saya dah boleh tahu ciri-ciri kerosakan program tu. Bukan setakat label untuk buat. Dia boleh terbagi kepada industri tersebut. Program ni bukan yang setakat untuk construction dia, buat majlis kahwin pun boleh. Untuk penyediaan majlis kahwin boleh. Tahu tak? Dia bukan setakat digunakan untuk kita ni kan. Untuk construction dah. Okay, baik, next. Okay, next pula, WBS ada consideration external milestone identified dengan external milestone identified, internal milestone identified. Kita buka tengok dulu. You baca lebih lanjut lagi. Continue baca. Baca dekat sebab baru setengah orang tu saya tengok internal milestone ni dengan external milestone dia pergi letak D. Salah. Maksud dia tu dia solat tak ikut piawaian dia, tak ikut seperti yang Al-Quran sebut tu kan. Dia bercakap solat, lepas tu kepala sana sini.
Main-main kan. Bukan kata khusyuk tak khusyuk. Ini dia dah melanggar benda yang membatalkan. Mungkin sampai solat tu dia bantai habis kentut aku solat bukan tahu pun. Tak accurate lah. Tak tepat. Tak apa, dia boleh teruskan. Jangan sampai malaikat maut muncul. Hello bro. Hello bro. Get ready to the next alam. Janganlah mempersedahkan hukum Allah lah kan. Kalau tak mau sembahyang, sudah. Duduk diam-diam sudah. Kan? Hang punya pesan. Tapi tak boleh lah kita ni, kalau rakan-rakan kita dalam tu, kita tegur sebab apa? Bala akan menimpa. Bala akan menimpa. Bala kita tak pasti. Bala tu mungkin datangnya serangga-serangga, makhluk perosak. Allah akan hantar haiwan-haiwan ataupun serangga-serangga berbisa kan. Sebab tak solat kan. Cuma kita kena tegur. Tapi dia tak mau juga sampai mengakibatkan dia cuba memudaratkan kita. Mampu ibikan lantar. Tapi nak macam mana? Dia rakan sebilik kita tadi kan. Cuma ni lah kan. Kata kan. Udin solat Din. Aku dah pesan ke hang. Jangan kacau kau solat. Okey. Sorry. Sudah. Happy kan. Tapi kalau kawan tu boleh dibentuk kan. Kalau tak boleh cekak baju dia kan. Hang solat. Angkat dia kan. Okey. Aku solat. Boleh tak apa. Lepas tu saya counter balik. Tadi aku minta maaf lah kan. Dah lepas solat apa semua. Aku minta maaf lah. Aku terpaksa buat macam tu. Sebab apa. Aku dengar seorang alim ulama' terkenal. Nama dia Un Nasrul Plena. Kenapa kita kena solat? Kalau tak solat, balak mai. Belabak-belabak gurau kan. Tak. Tapi solat kena solat. Melainkan kalau kita duduk dengan rakan yang non-Muslim, kita tak boleh buat apa kan. Kita, sorry tuan, sorry mutu. I buka lampu, sorry. Okay, never mind. Apa sudah mau masuk Islam lah ini hari. Mana tempat nak boleh potong itu lannya lah. Itu lan boleh potong punya. Jom kita pergi. Mana tahu kan. Kita tertib dia kan. Tak boleh lah kita cakap, boy mutu, lunch, minta maaf lah, lunch, aku nak solat, aku nak buka lampu. Tak boleh, itu. Kita cakap, mutu, aku buka lampu boleh lah. Okey. Ada tertibnya kan. Kalau melainkan kalau dia kata, you buka je lampu, you mati ni lah. Aku nak tidur. Tak boleh tu kan. Itu dah ubutan bunuh kan. Kita apa mutu, di sinilah kita selesai lah. Aku mau report polis lah. Aku mau solat, aku bukan mau apa pun. Awak nak aku bunuh apa. Itu kan. Tapi kalau manusia yang normal ni, dia kan bertimbang kan. Kita keluar pun subuh-subuh tu pun kita tutup pelan-pelan. Lama-lama. Rik, mutu sudah tukar nama Muhammad tu. Min Abdullah. Ambil betul apa saya? Aku tengok okey aku menangis lah tengok aku pun tergerak di hati mau solat jugalah, mau masuk Islam lah. Okey, alhamdulillah. Tak apalah, biar simpan di situ lah, tak apalah, tak payah nak declare aku messenger, I'm God messenger. Tak payah yang tu dah ke ujung pula, nak jadi pakar pula, nak jadi expert pula, nak jadi specialist lah kan. Tak apa, yang tu biar antara kita Allah dengan mutu tersebut lah kan. Sama juga dengan apa ni, dengan program kita buat ni. Macam saya apabila saya dah buat benda ni, mula-mula saya buat secara kecil-kecilan. Tapi dapat permintaan bila saya tanya daripada siapa dapat ni? JKR. Jadi saya pun terima.